Kepada mak-mak yang ada majikan anak bulu, silalah tukar kepada cassava, iaitu ubi. Kalau korang pakai bentonite ataupun tofu, aku faham memang wangi. Tapi bila dia dah jadi tafahifi ataupun dah jadi masuk dalam bin bawah tu kan, bau dia memang satu rumah berbau. Kalau yang ni, pertama sekali, tak berdebu. See? Tak berdebu langsung. Tak berdebu langsung. Dan dia punya kelam dia, sumpah aku cakap dengan kau, sangat-sangat kuat. Sebelum ni aku pakai tofu, sebelum ni aku pakai bentonite. Say no more. Takkan pakai dah. Kali ni JNS Pack ni dia keluarkan design yang baru sebab kali ni dia bawa masuk 2.5 kg. Kalau sebelum ni punya packaging 2 kg tau. Kalau kau tanya aku, dia punya clamping dia memang sangat-sangat kuat. Kalau kau tengok aku punya dalam ni, tak ada satu benda pun melekat. Hello. Tu jadi tahi sikit. Saya ada pH test partikel lagi. Mana datang benda tu ni? Nampak ni? Ni biji-biji ni. Ni biji-biji ni. Serta yang latest punya ni kan, dia bagi order ni juga. Ni, biru. Untuk packaging lama dia yang ini tau, 2 kg. Yang ni yang latest. Kalau korang nak beli, aku letak kat bawah, okey. Silalah beli satu karton terus. 8 lagi jimat. Kau tengok aku tamat sebab beli 2. 8, 16 total.